Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita. Salam sejahtera, anda bersama saya Eugene. Kali ini saya berada di Majlis Akrab Kebangsaan iaitu program Akrab Borak Cakna. Sebelum kita pergi melanjut lagi, izinkan saya berkongsi sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati, harum baunya di waktu pagi. Selamat datang yang berusaha Dr. Jessica Ong ke podcast Akrab Borak Cakna. Baiklah, apa khabar Prof hari ini? Baik, terima Baik, kasih sihat, ya? kepada Terima kasih. ABC Podcast. Terima kasih. Terima kasih kerana meluangkan masa juga kepada ABC Majlis Akrab Kebangsaan yang julung kali ini diadakan pada hari ini. Baiklah Prof, saya ingin mengajukan beberapa soalan kepada Prof berkaitan dengan wanita dan kecerdasan AI. Dan apakah pendapat Prof dalam konteks Malaysia dan global, apakah faktor yang menyumbang sebenarnya yang masih wanita terhad untuk menyumbangkan sumbangannya kepada teknologi AI ini? Ya, Mungkin terima Prof boleh kasih. ulas? Terima kasih Eugene. Saya sebenarnya melihat bahawa sebagai pensyarah di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan juga merupakan pengurusi dalam Women in Future Technologies under Malaysia Robotics AI and Automation Association ataupun MYRAS, kami mempunyai banyak kajian dan program berkaitan bagaimana ingin menarik minat wanita dalam bidang AI. Wanita sejujurnya mereka minat, cuma mereka tidak ada peluang yang diberikan ya, dan mereka rasa masih tidak ada yakin. Keyakinan itu masih kurang. Jadi apa yang saya boleh memetik kata-kata daripada Datuk Sri Nancy Shukri, iaitu merupakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang menyatakan baru-baru ini berkaitan dengan pentingnya wanita ya untuk terlibat aktif dalam bidang AI. Tetapi mereka sebenarnya risau kerana banyak isu-isu etika yang berlaku di media sosial, isu-isu yang berkaitan dengan dari segi jenayah sosial, dari segi saya katakanlah penipuan dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang kita harus lihat lebih serius bagaimana ingin kita perlu menarik minat mereka, wanita, untuk masuk dalam bidang AI ini, dalam teknologi ini, supaya mereka tidak rasa risau terlalu tinggi. Ya. Kita tak mau begitu. Jadi saya rasa macam akrab di sini sangat sesuai ya, kalau boleh kita ajukan banyak kursus-kursus yang melibatkan tentang bagaimana ingin mereka keyakinan diri mereka dan sesuai dengan psikologi kan di sini. Jadi kita ingin menarik minat wanita supaya bersama-sama dengan kita ya. Bukan sebab lelaki tak penting ya, Eugene lelaki tak penting, tapi wanita hanya 22% saja. 22% terlibat dalam bidang STEM dengan teknologi masih kurang. Kalau ikut AI hanya 14%. Sangat kurang jadi kita mengharapkan bahawa ekosistem tu perlu menyeluruh. Sebab tak ada ekosistem, bagaimana kita nak memastikan bahawa wanita ada AI. Jadi saya nak bagi satu contoh ya, saya baru pulang daripada FAIR+ ya, daripada satu forum AI di Shenzhen, China. Kita dapat lihat begitu ramai yang terlibat dalam 50,000 pengunjung di situ. Ada humanoid robotics. Kita ada banyak isu-isu yang dibangkitkan adalah kemanusiaan. Jadi wanita memang kurang dan di China juga katakan bahawa mereka ingin menarik lebih ramai wanita untuk bersama-sama menjayakan. Jadi faktornya adalah kurangnya ekosistem yang masih tidak menyokong untuk wanita terlibat dalam AI. So, selagi saya memetik ataupun apa yang saya boleh berkongsi dengan anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin peluang yang diberi itu dan juga keyakinan daripada segi wanita tu kurang. So, pendapat Prof, bagaimanakah untuk meningkatkan keyakinan dan juga peluang yang diberi kepada khususnya wanita, contohnya pedalaman ataupun wanita yang baru saja ingin terjerat atau memulakan bidang AI ini? Eugene, kita mulakan dengan kesedaran, dengan adanya kursus-kursus ya tentang apakah itu AI. Sebab ramai tak faham AI sebenarnya. Ya, dan kita sudah kata bahawa wanita dengan AI. Bagaimana AI terlibatkan wanita atau wanita terlibat AI, sebenarnya kita patut melihat bahawa AI itu di atas. Ya, di mana wanita ini dalam pelbagai bidang boleh terlibat dengan AI. Bukan saja kita lihat teknologi, bagaimana dengan pendidikan, ya, dari segi bahasa, ya, dari segi perubatan, perundangan, semua kita boleh letakkan payung besarnya adalah itu yang paling penting. Kita kata tak boleh terlibat, itu bukan bidang anda, tak boleh terlibat AI. AI di mana-mana pada hari ini. Kalau tak ada literasi AI, bagaimana kita ingin menjadi lebih maju ke depan? Baik, terima kasih Prof. Soalan seterusnya, kita mungkin Prof boleh kongsikan berdasarkan pengalaman Prof, apakah strategi yang diberikan untuk mendapatkan penglibatan wanita khususnya melalui pendidikan dan industri dan juga perubatan contohnya misalkan? Saya melihat kepentingan STEM tadi ya, kita rasa makin ramai ataupun ramai yang terlalu menyatakan tentang STEM tu penting-penting, tapi adakah penglibatan ramai? Saya tak nampak lagi ramai ya. Dan sekolah ya, kalau kita kata dari Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, semua perlu lebih
boleh memastikan bahawa STEM tu dibawa ke depan. Jadi bagaimana kita melihat adalah dari segi polisi, dari segi dasar, memang kita banyak dasar yang cantik kan, seperti Eugene terlibat dengan Betul. dasar-dasar sebagainya, tetapi dasar tu tidak dijadikan satu tidak implementasikan dengan betul. Kita ada tapi tak cukup. Kerajaan ada banyak mengadakan banyak program, saya memang menyokong penuh, tetapi kita perlu lagi banyak bahawa pedalaman tadi, Eugene kata pedalaman Ya, kan, betul. warna pedalaman tersisih, Kurang tak nampak. ya, betul. Jadi bagaimana mereka nak ke depan kalau tak memberikan keusahawan Peluang dari segi dia. AI. Betul. Kita perlu mengajar mereka macam mana nak mendapat menjadi seorang wanita yang berkerjaya, yang mampu menjaga pendapatan. Daripada diri sendiri juga. Jadi NGO Betul. perlu bekerjasama untuk membantu Betul. wanita ya, supaya lebih mempunyai peluang. Saya kata peluang di situ sebab saya rasa wanita masih kurang peluang di Malaysia. Baik, faham. Jadi seterusnya Prof, bagaimanakah peranan organisasi seperti MyRAS tadi Prof nyatakan untuk dalam Women in Future Technologies. So apa pandangan Prof pula daripada segi MyRAS selaku pengerusi? Ya, kami mengadakan dalam perbincangan bersama Exco, adik-adik semua, kami banyak bersama dengan bukan sahaja dengan wanita dalam MyRAS, tetapi dengan semua NGO wanita. Kita menarik sebagai wawasan wanita ya, walaupun negarawati sebagainya, kita tengok macam mana wanita ini boleh duduk semeja, mempunyai satu pendapat yang sama, di mana wanita membantu wanita. Kalau wanita tak bantu wanita, siapa lagi nak bantu, kan? Betul. Jadi kita perlu melihat apakah yang boleh kita bawa dalam beberapa program kita akan buat. Pada 8 Mei kita akan buat program juga, dan juga pada 7 Ogos juga kita akan buat satu program untuk mengiktiraf wanita-wanita yang kalau kita katakan di sini adalah angsang heroin. Angsang heroin, Okay, wow. kita nak memberi iktirafan kepada wanita dalam bidang, pelbagai bidang, tapi AI kita letakkan pertama. Tapi di bawahnya apakah bidang-bidang yang mereka memberikan kerjaya mereka, sumbangan kepada teknologi, kepada negara, sebab betul, kita tak khususnya. nampak ada orang yang di belakang tabir. Kita selalu banyak memberikan peluang kepada di depan, tapi bagaimana dengan wanita yang belakang tabir. Itu yang kami cuba membuatkan supaya kita nak rasa dihargai lah. Ya, dihargai. Dan juga kami membuat banyak sambutan macam Hari Wanita, sambutan Hari Ibu. Itu semua perkara-perkara penting yang kami sentiasa adakan. Tapi lelaki tetap dijemput sebab tanpa sokongan para lelaki, ibu bapa pun kami tak boleh ke mana juga. Jadi kita perlukan satu ekosistem yang baik. Jadi wanita dengan AI perlu dijadikan satu perkara yang diangkat dalam agenda nasional negara. Wow, sungguh mantap jawapan daripada Prof. Ya, jika Prof boleh macam memberikan satu ulasan ataupun nasihat berkenaan strategik kepada kerajaan ataupun industri AI pada hari ini, apakah langkah-langkah yang paling kritikal untuk memastikan wanita berada di tahap ketinggian untuk revolusi AI yang akan datang? Langkah siasat adalah memberi peluanglah kepada wanita untuk terlibat dalam bidang-bidang pekerjaan, walaupun kita kata 50%, 20%. Eugene, berapa peratus sekarang ni yang betul-betul wanita dalam bidang perkhidmatan awam? Saya tanya moderator. Kita kena menjadi pengukur. Nanti kita nak tengok memang kurang. Masih kurang lah daripada segi pengukurannya, Prof. Kita kata 50% tapi belum nampak 30%. Jadi kita harapkan supaya banyak lagi lah boleh menceburi dalam bidang ini. Polisi tu masih kurang di atas. Jadi kita nampak memang ada ramai wanita yang sebenarnya berkaliber. Jadi kita boleh asuh dengan memberikan banyak dari segi kepimpinan, kekuatan emosi, kesejahteraan mental sangat penting juga. Okey, so kita sambung semula dengan Prof. Apakah etika dan kepimpinan wanita yang ada pada wanita hari ini sejak AI diperkenalkan, terutama dia di peringkat sekolah lagi? Mungkin Prof boleh ulas atau berkongsi sedikit? Ya, etika dalam menggunakan AI sangat penting sebab saya rasa semua orang, bukan sahaja wanita daripada kanak-kanak, belia ataupun kita kata dari segi warga emas, masih tidak tahu menggunakan AI dengan betul. Kalau saya kata sendirilah kan Eugene, kalau kita boleh kata kita chat je GPT, kita dapat semua maklumat. Tapi tahu tak Eugene bahawa apa yang kita dapatkan dalam maklumat ni sebenarnya kalau kita tidak hapuskan, dia akan membahayakan kita. Betul. Sebab semua maklumat dalam tu, jadi dia akan menyebabkan kita terjerat dengan apa yang kita berikan maklumat kepada chat GPT sebagainya lah. Tapi AI juga kalau kita tak menggunakan betul, contohnya gambar-gambar. Memasukkan gambar, dokumen dan sebagainya. Sebagai gambar tu dia jadikan, dia menjadikan kita pula jadi mangsa kan. Mangsa penipuan dan sebagainya. Betul. Dan seperti kita nampak scammer walaupun ni pandai kan, bukan sahaja di Malaysia ataupun secara global, dia boleh mendapatkan semua data kita sebab dari segi algoritma kita. Algoritma. Bila kita menggunakan, perasankan bila katakan Eugene menaik saja dari segi katakan ingin pergi melancong. Jadi semua gambar-gambar melancong akan keluar. Betul. Jadi dia menyebabkan kita tahu apakah minat kita, dan itu sebenarnya membahayakan kita dan wanita. Wanita risau. Betul. Mungkin terjerat juga. Secara tidak langsung membahayakan wanita itu. Jadi saya tekan sekali lagi Eugene kan tentang tadi bahawa kita nak AI sebagai horizontal technology. Di mana kita melihat tadi yang teknologi itu masuk dalam setiap bidang. Tadi pendidikan, kesihatan sebagainya. Bukan wanita masuk AI, tetapi AI
masuk ke dalam ke semua bidang wanita. Etika perlu lebih banyak lagi. Saya rasa kursus-kursus diadakan. Itu termasuk dengan Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengadakan juga modul-modul baru. Kita dah pernah etika peradaban dan kita dalam proses juga untuk menghasilkan modul-modul yang lebih banyak lagi berkaitan dengan bagaimana melihat segi integriti dari segi etika tadi. So berkaitan dengan impak wanita AI. So jadi mungkin Prof boleh mengulas serba sikit bagaimanakah AI memberi impak kepada wanita, khususnya wanita masyarakat di Malaysia ini untuk selangkah ke hadapan bersaing dengan orang global dan seterusnya. Okey, saya melihat di sini ada dua. Satu, kita impak dia segi positif. Sememangnya AI ini bagus memberikan kita teknologi masa kini dan tak dapat lari daripada AI. Teknologi kita kena selari dengan apa yang ada pada hari ini untuk dari segi keusahawanan, yang peluang pekerjaan yang lebih banyak. Tapi bagaimana wanita ini ingin menjadi relevant dalam apa yang ada pada hari ini. Tapi kalau kita lihat dari segi pula biasnya di sini, dari segi negatifnya, bahaya tadi dari segi etika, di mana akan wujud satu gender bias, dan juga penyalahgunaan di situ. Jadi semua ini adalah sejauh mana wanita itu bersedia untuk terlibat dalam AI. Dan sejauh mana wanita itu rasanya memang ingin meningkatkan bukan saja diri dari segi kemahiran, kalau kita kata hard skill and soft skills kan. Jadi kemahiran insannya itu pun penting dalam menggunakan dan pembangunan sendiri juga. AI. Betul. Jadi kita pastikan seimbang. Dari segi tadi mental, emosi, physical perlu ada supaya wanita itu bersedia untuk bersama-sama memastikan bahawa negara kita ke arah bukan revolusi 4.0 saja, tetapi lebih kepada rancangan Malaysia ke-13 juga perlu kita jadikan landasan yang penting untuk kita maju bersama. Okey, wanita terus kuat untuk menjadi wanita yang terbaik di antara yang terbaik di Malaysia dan peringkat dunia. Baiklah, terima kasih Yang Besar Profesor Dr. Teknologis Jessica Ong kerana sudi meluangkan masa ke Akrab Borak Cakna. So kita akan jumpa anda di sesi lain. Terima kasih. Bye. It's crazy. We can't have a democracy without having everybody. We need more women shaping the future of AI because we are half of the natural intelligence of the world. We can't do without that half. We can't make decisions for half the world if that half is not represented. When women are not sitting at the table, we lose half of the intelligence in the country, maybe more than half of the understanding that comes from compassion and raising children. I mean, men could do that too, but right now they're not doing completely half, right? And it's crazy. We can't have a democracy without having everybody. Women see problems differently. We solve problems differently. I think there's, like a whole approach to it where, like, if this decision is made, how does it affect other people? There's empathy, integrity, ethics, all sorts of things. And all of that input in the way certain things are planned, researched, and problem solved is training the next generation of AI output. And it's also setting the standard of how we operate as businesses and as a society. But like for me, there's a very, very important voice of women that must be present. And, when I did some research overall globally, there's only about 30% of women who are active in either developing or using that AI technology in a capacity of like a professional role or like on the tech and engineering side. And we've got to close that gap drastically. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni. Dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integritas.
integriti, suasana harmoni. Dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab, pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak.